Anda tak mampu nak buat senaman push up tapi anda nak tangan yang cantik, try buat 3 senaman ni. First, you're gonna do reach out plank. So this position, tangan luas kat tepi ni tau. Jangan tegak macam ni, ke depan sikit. And then reach out. 1, kiri kanan. 2, pelan-pelan. 3 lagi. 4 lagi. 5, 6 lagi. 7, buat 10 kali je. 8, 9, 10. Relax. Next one, shoulder tap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Next one, siku sentuh lutut, silang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dengan perut-perut sekali aku rasa. So, try buat 3 senaman ni. Bagus bagi mereka ada masalah lengan tu lemah. Kuatkan lengan anda macam ni. Bila dah mampu buat, try buat push up pula. Kalau anda perasan semua senaman tu tak sama 1 minit kan? Rehat sekejap dalam 1 minit, lepas tu sambung 10. Cuba buat sebanyak anda boleh dalam masa 10 minit. Saya garanti kalau anda ulang semua senaman dalam 3 kali seminggu, anda pasti dapat result yang bagus.